RCCA yang untuk kita semua. Okay, untuk kita semua. Sebab BE bagi saya peluang, bagi saya harapan transform kehidupan saya. Jadi RCCA yang saya ada ni, saya nak membantu lebih ramai orang. Saya nak semua rangkaian di BE. Okay, kita bantu orang yang sekarang ni tengah struggle. Yang macam saya 3 tahun dulu. Hantar isteri ke office, balik duduk dekat masjid, tak tahu nak buat apa. Tak tahu rasa masa depan macam mana. Okay, makan terpaksa harapkan sedekah infak. Dekat masjid itulah makanan saya bagi. Kadang-kadang itulah saya bawa simpan. Bila isteri datang kat saya, dia kata apa? Bang, ada tak makanan untuk tengah hari? Nasi lemak tu lah yang saya simpan dari pagi tu sampai tengah hari tu. Itu yang saya bagi dekat dia. I masa tu masih Afif betul-betul loser. Tapi di BE, okay, from the loser become the winner. Thank you BE. Thank you to semua everybody. Dan tadi kita punya MC, Brother Hafiz. Okay, sebenarnya saya segan Hafiz dengan Bella ni. Sebab di mata masa kita jatuh, mereka tengah betul-betul in the peak. Okay, in the peak of the top success. Jadi mula-mula nak cakap pasal BE ni, aduh, aku ni tengah buat lalamuh lah. Macam mana aku nak cakap ni kan? Tapi one thing is good, they are very good, they are sangat baik, they are sangat humble. Okay, Bella, Hafiz now listen that what is BE all about. Walaupun kali pertama approach tak dapat close, tak apa, kita follow up. Okay, sampai kita pergi ke berkebun. So hari ini saya sangat bersyukur bersama semua keluarga besar di BE that perjuangan ni, kejayaan ni adalah bukan untuk saya saja tapi untuk anda semua. Okay, so semua yang ada kat depan ni tak akan terlepas. Okay, tak akan terlepas boat BE yang tengah bergelombang besar ni, asalkan you berpegang teguh kepada impian anda. Okay, jangan cepat mengalah. Okay, jangan banyak komplain. Okay, jangan banyak compare. Okay, jangan banyak analisis. Okay, you just do it. Rajin. Okay. Tiga benda. Nak dengar 3 benda. Nombor satu. Rajin dan tidak berputus asa. Okay. Nombor 2. Okay, sebelum keluar dewan ni. Okay, ingat. Rajin dan tidak berputus asa. Okay. Lastly. Okay. Bila saya tengok mentor saya kan, aduh, saya pun jadi pening. Okay. Dah 13 RCCA pun lah. Lagi terbang sana, terbang sini. 14, okay. 14, okay. 14 RCCA kan. So, rajin dan tidak berputus asa. Okay, doa kita, usaha kita dan tawakal kita kepada Allah SWT. Okay, effort kita tak akan jadi yang sia-sia. Okay, di masa kita ada kesihatan, di masa kita ada masa, okay, di masa kita terluang. Saya rasa kat sini, ada ke kat sini? Saya rasa, saya tak tahulah kan. Tapi saya rasa anda datang sini tak seperti saya datang dulu kat sini. Saya ingat lagi 6 bulan pertama. Okay, 6 bulan pertama orang lain semua jadi ambassador. Orang dah naik RCA. Orang dah start earn income. Tahu isi saya kata apa? You 6 bulan kumpul saman banyak tau. Sebab saya tak mampu nak parking dekat bawah tu. Saya parking tepi. Memang betul-betul. Setiap kali parking saya dapat saman. Kena bayar ke saman? Mama kena bayar lah. Fight di BE lah. Kan? Jadi tak ada apa yang mustahil di BE. Okay, tak ada apa yang mustahil di BE. Jadi balik, start daripada hari ini, genggam betul-betul impian anda, buat bersungguh-sungguh, buat sepenuh hati. Okay, walaupun hari anda part time, okay, mesti ada mindset dan semangat full time. Okay, saya selalu bagi tahu diri saya, kalau saya tak berubah, saya masih susah, saya dah tak nak dah. Pagi-pagi hantar isteri saya macam tak jadi apa. Balik rumah keluarga, saya macam jadi orang loser, tak dapat nak memberi. So perasaan tu yang buat saya
walaupun letih, walaupun penat, walaupun di reject, walaupun bina rangkaian tak jadi, walaupun bina ambassador hilang, walaupun tak cukup makan hari tu, walaupun tak cukup duit nasi minyak itu, it's never stop me to go move forward mencapai kejayaan DBA. So saya doakan anda semua, okay, anda adalah future RCCA DBA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya panggil isteri saya, Safia Azari. Saya nak bagi tahu, anda mungkin nampak, okay, saya dekat depan ni, tapi saya nak bagi tahu, the architect, okay, the planner, the designer, okay, saya DBA ni semua adalah ni. Okay, isteri yang saya sangat sayangi. Sebelum tu saya nak panggil saya punya mentor TY untuk datang. TY kau. Cerita dulu lah. Tak apa, you dulu. Okay. This is the TY. Thank you. Tengok ada gambar ni. Oh, okay. TY kat tengah kau. Tengok. Mana kamera? Tengah. Okay, depan ni kamera bantu saya ambil gambar.